Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga SMK Pilihan Tunggal. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 Oktober 2025, akan berlangsungnya Majlis Apresiasi Adibra Sekolah Menengah Kebangsaan Pilihan Tunggal. Tema Majlis Apresiasi Adibra SMK Pilihan Tunggal pada tahun ini ialah menjulang harapan merealisasikan impian. Majlis yang akan berlangsung di Dewan Terbuka Al-Farabi SMK PT ini akan dirasmikan oleh Datuk Zuraidi bin Rahim, iaitu Pengasih Eksekutif Ex Motor Sdn Bhd. Semoga majlis pada hari ini berjalan lancar dan berlangsung dengan sempurna. Saya Nur Kristina melaporkan dari TV PSSI Blok Khaldun. Sekian, terima kasih. Apakah tujuan dan harapan Puan Siti Aisyah mewakili SMK Pilihan Tunggal terhadap majlis yang diadakan ini? Okey, tujuan majlis apresiasi kecemerlangan prestasi untuk tahun ini adalah bertujuan memberi penghargaan dan penarafan kepada murid-murid yang telah berjaya mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka, dan juga sebagai memberi semangat dan motivasi kepada mereka untuk lebih cemerlang di masa-masa akan datang. Dan juga saya mengharapkan supaya murid-murid yang lain juga mendapat motivasi daripada murid-murid yang dapat hadiah hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang terlibat bertunggu lumus dalam menjayakan majlis pada hari ini, dan juga harapan saya semoga majlis pada hari ini akan berjalan dengan lebih lancar. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Puan. Kehidupan ini bila langkah kita jejaki bersama. Kelas bimbingan berfokus, kelas intensif di sekolah, tempat ketiga dalam kemahiran ikhtiar menghidupkan api Departemen Agung Penangkap Resi Johor. Seterusnya, dengan kehadiran prasmi-prasmi yang ingin mengunjurkan sesuatu yang baik kepada pihak sekolah, sudah pasti akan membawa satu keberhasilan yang baik, membawa satu perjuangan di dalam pendidikan ini di Sekolah Menengah Kebangsaan Pilihan Tunggal. Anak-anak kita pastikan kejayaan adalah milik kita. Boleh atau tidak, anak-anak? Belum mana fikir musuh. Boleh atau tidak? Kita semua terbaik dalam bangsa. Boleh.
feeling that I'm losing her forever. Erza Irdina binti Muhammad Nazmi merupakan seorang pelajar tingkatan 5 Sesbania di SMK Pinang Tunggal. Anak tunggal kepada pasangan Allahyarham Muhammad Nazmi bin Ramli dan Puan Ibrizi binti Syar Effendi. Beliau sentiasa mengekalkan kecemerlangan akademik serta aktif dalam pelbagai aktiviti co-curriculum. Keazaman dan disiplin yang tinggi menjadikan beliau antara pelajar terbaik di sekolah. Kecemerlangan yang ditunjukkan oleh beliau menjadikan beliau layak dinobatkan sebagai tokoh adiwira Sekolah Menengah Kebangsaan Pinang Tunggal 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan.